Seorang lelaki dipercayai mampu memperoleh pendapatan lumayan sehingga RM1,000 sehari hasil jualan air ketum sebelum kegiatannya terbongkar Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Temerloh Asisten Komisioner Muhammad Nashim baru berkata suspek menjual air ketum pada harga RM10 sebungkus dengan anggaran 100 bungkus terjual setiap hari. Menurut beliau, suspek berusia 30 tahun itu ditahan kira-kira jam 1 pagi di sebuah premis di Kampung Peragap, Kedah. Dalam serbuan itu, polis menemui sejumlah bungkusan air ketum yang siap untuk diedarkan. Suspek mengaku memproses sendiri air ketum tersebut sebelum menjualnya kepada pengguna di sekitar kawasan berkenaan. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 30/3 Akta Racun 1952 dan Seksyen 15/1/A Akta Rada Berbahaya ADB 1952. Sementara itu, dalam operasi berasingan, seorang lelaki berusia 45 tahun yang mempunyai 7 rekod jenayah lampau ditahan di Kampung Rumpun Makmur, Kuala Kerau pada jam 2.15 pagi hari sama. Pemeriksaan menemui dadah jenis heroin seberat 107.16 gram, syabu 116.55 gram dan pil yaba 36.45 gram dengan nilai keseluruhan dianggarkan RM16,000. Suspek kini direman bagi siasatan lanjut mengikut Seksyen 39B ADB 1952 dan Seksyen 15/1/A Akta Sama.